Kita rasa penat kerja, mungkin masih muda ataupun mungkin dia dah berusia. So kita rasa nak makanlah suplemen. Apa suplemen yang patut kita makan untuk jaga kesihatan kita? Kita mungkin belum lagi ada kronik, masalah kronik kan, belum lagi obes sangat, belum lagi ada jantung, belum lagi ada kolesterol, boleh gula yang tinggi, kecil manis, saraf ke kan. Tapi kita nak jagalah. So apa yang kita boleh ambil? So tengok video ni sampai habis, subscribe, okay, dan komen saya dah subscribe. Baik, ada beberapa suplemen yang saya cadangkan. Pertama ialah omega 3, bantu untuk arti radang, bantu untuk fokus minda, bantu untuk kekuatan otot, bantu untuk kontrol berat badan. Okey, yang kedua saya cadangkan vitamin C. Vitamin C dibuat apa? Dibantu untuk naikkan imun, bantu collagen untuk sendi-sendi otot semua, bantu untuk sebagai anti kanser, dia memang sifat dia anti kanser, bantu untuk kesegaran. Kesegaran sebab semua organ kita memerlukan vitamin C. Okay, yang ketiga ialah kalsium. Kalsium penting, bukan orang tua je perlu kalsium, dia kena makan masa muda. Kalsium ni bantu untuk saraf, bantu untuk penghasilan 60% daripada tulang anda. Kan kalau tak makan kalsium tak tahu jadi macam mana. Memang confirm rapuh lah. Okey, lepas tu bantu untuk relax, bantu untuk perkumuhan, lawas. Banyak benda lah sebenarnya kalsium ni bantu. Okey, dan sebelum saya teruskan, okey, semua produk-produk ni tak semuanya high quality tau dekat pasaran. Okey, kita boleh makan tapi tak jamin serap. So kalau you nak yang high quality, kita makan semua, kita dapat semua, okay, boleh dapatkan suplemen ni daripada Ultimate Vitamin lah. Okay, kemudian yang keempat, saya cadangkan saya panggil polyphenol. Polyphenol ni salah satu benda kita panggil phytonutrient yang sangat-sangat baiki kerosakan sel. Dia baiki kerosakan sel, kontrol gula, kontrol kolesterol, dimudahkan sel kita balik, bagi tenaga kepada sel-sel kita. So polyphenol ni harga dia tinggi sikit lah. So yang last kali saya cadangkan ambil protein. Protein ni untuk apa? Protein ni untuk tenaga yang berpanjangan. Protein ni untuk membina kita punya semua sel kita, sel tulang, sel rambut, sel antibody kita perlu kepada protein. Okey, so last kali sebelum saya habiskan, iaitu B-complex. B-complex ni bantu bagi tenaga. Kita makan, kita nak tukar makanan kita tu jadi tenaga, elak daripada jadi lemak, elak daripada potensi jadi masalah obesiti, kolesterol dan kegemukan, masalah jantung dan sebagainya. So penting sangat, dia akan bantu fungsi insulin, bantu kita untuk anti stres. Kalau stres ni semua benda jadi teruk lah. So nak dapatkan, simple saja dapatkan daripada Ultimate Vitamin. Kita akan supply dan lengkap dengan teknik pengambilan yang berkesan. Okay, Assalamualaikum.